Orang duduk kat Kuala Lumpur ni contohnya kan, macam robot je anak-anak mereka ni. Pergi sekolah, balik sekolah, hantar petition, pergi kelas swimming, kelas apa ni semua benda. Kita kat sini kadang-kadang lebih membumi dengan faham kesusahan keluarga. Ada kalanya terpaksa membanting tulang tolong mak opak gak pasal kesusahan kita duduk kat kampung. Tapi kita rasa macam mereka hebat sangat. Dah nak kampung kita ni pergi duduk buat benang, duduk terpaksa tolong mak pak mereka cari duit. Ada mak pak susah tolong jaga suak dan dah tua. Tapi bila dia duduk dengan satu lapangan dengan mereka ni, dia rasa rendah diri. Sebab apa? Kita budak kampung. Ni mentaliti penjajah. Kita kena feel proud. Ni Mike skinhead dah. Dah bila kita sebut skinhead, tadi ada YB ada mention skinhead ni salah satu cara yang membentuk jati diri juga. We buy the idea sebenarnya yang skinhead ni tentang perlawanan kelas. Yang tu yang sebenarnya yang mahal dalam cabang perjuangan skinhead ni lah. Apa nasib yang ditanggung oleh golongan nelayan, golongan pesawah yang perlu diangkat. Ini adalah benda-benda yang real. Yang sebenarnya ni lah perjuangan yang aku duk baca dulu dalam Skin Bible ni apa semua kan. Dulu kita panggil Skin Bible. Skin Bible ni macam satu buku Spirit of 69. Skin Bible ni buku cerita pasal knowledge lah. Dulu ni kalau kat City Plaza ke apa semua ni hang pakai baju lebih-lebih kurang ni. Lepas tu kata lah hang pakai baju tak kena lah. Orang kata ada setengahnya pakai yang suspender, lepas tu pakai tali pinggang lah apa kan. Tak kena kod lah. Tak kena kod lah, dress code lah. Lepas tu tanya pasal knowledge lah, apalah, pasal tali macam-macam lah. Dia mengarut lah sama dulu dia. Kok YB boleh spesifik tahun circa tu. Dia berlaku dalam tahun 2000 awal 2000. Awal 2000. Tu geng-geng matak pun depa sendiri pun teruk. Abang pun beritahu budak mahat lah. Sama boleh tahu sebab abang pun mahat lah, tapi dia punya dengar orang mahat dia kata dah, tapi tak ada masalah. Bukan cerita pasal zaman, kita kata zaman tu. Saya rasa bagus juga untuk mungkin YB bagi sedikit glimpse kepada Gen Z yang sekarang ni. Kita punya gaya kita dulu macam mana? Dan dulu pertembungan budaya ni real. Subculture ni real. Hang walaupun hang budak sekolah agama ke, hang budak pondok ke apa ke, tapi mai dekat minat kecenderungan muzik pada ketika tu. Sebab tu zaman 2000 ni zaman kita ni lah persatuan. Lepas zaman 70-an ni, kita 80-an ni memang betul-betul orang yang ada pertembungan budaya yang old generation pun kita serap. Yang mai pada zaman kita, culture pada kita pun duk mai kan. Dan bila kita yang lahir pada 80-an ni atau 80-an ni, so kita jerak semua jenis muzik. Dan pada ketika tu kat sini macam kita habang lah, kalau kata hang pakai dress up tak kena apa semua benda, kenapa lah. Kita nak tahu YB pernah kena lah. Tapi kita mengaku lah, kita pose lah. Kita tak mau kata kita sample lah, kita pose lah, kita mengaku lah, kita pose kan. Tapi senang cerita, kita duduk kat London, mengaji kat sana. Technically sebenarnya kita memang ambil sekolah dekat sana, dekat Woolworth High School. Setelah ni dah tukar nama. Pada ketika tu dekat Woolworth High School, kita sekolah dekat bila dah pindah kat South East London tu. So kita buat O-level juga dekat sana. Bukan muak pensyarah USM, dan dia pergi mengajar dekat School of Oriental and African Studies, Ar-Rahmah. Menjadi pensyarah jemputan juga bersama dengan profesor dia, jadi co-lecturer lah dengan Profesor Kratz, seorang pensyarah yang pakar dalam bahasa dan kesusastraan Melayu, kesusastraan bandingan dan kesusastraan Nusantara ni. Seorang German, he's a German, bercakap dalam bidang orang kata Orientalism. Mak kita ni ajak dalam bidang Orientalism. Orientalism ni sebenarnya adalah tentang sastra, cabang sastra juga, bagaimana pengaruh Barat cuba penetrate dalam budaya masyarakat peribumi untuk menjajah kita. Ibaratnya bila mereka menjajah ke tanah Melayu ni, sebagai contoh mereka pergi ke dunia Arab, bumi Arab ke, mereka pergi imperial lah. Selain daripada kita tahu mereka kan bawa contohnya gold, glory dan gospel. Dan bila mereka bawa gold, glory dan gospel tu, mereka gunakan pengaruh seni, budaya, kesusastraan tu juga untuk mereka serap, dan mereka jadikan bahawa mereka ubah naratif-naratif sejarah kita, ubah dalam aspek kebudayaan kita, dan mereka masukkan elemen-elemen mereka dalam elemen kita. Itu dipanggil Orientalism. So kita lawan kepada Orientalism adalah Occidentalist. Yang kita ni lawan, maksudnya peribumi yang melawan balik naratif penjajah ni dengan penulisan-penulisan kita. Contohnya lah Tanggang. Kita ambil cerita kisah si Tanggang. Bagaimana penjajah buat. Sebenarnya kisah Tanggang ni dijadikan sebagai satu kisah lisan yang memburukkan kita.
Dia bukan cerita lisan yang hakikat ataupun real tentang masyarakat Melayu ni. Kan? Dia betul dia menjadi satu sisi nasihat juga di satu sisi. Tapi menceritakan bahawa budaya bangsa Melayu ni sebagai orang yang derhaka, anak derhaka. Bukannya kita kata tak ada kisah macam tu. Tapi macam contohnya ni contohnya Mak Saleh depa buat karangan cerita, contohnya kisah Mak Jenin. Kan? Lepas tu kisah Pak Kaduk, anak mati kelaparan, kera di hutan disusukan, semua. So cerita semua naratif buruk, ibaratnya orang Melayu ni seperti mana catatan-catatan mereka, Tommy Pires tak salahnya cakap juga, kata orang Melayu ni jarum pun tak boleh buat. Sebab itulah kita ambil contohnya sosok negarawan seperti macam Tun Dr. Mahathir. Kenapa dia mai dengan visi dan juga aspirasi. Dia kata siapa cakap kata orang Melayu tak boleh bangun, orang Melayu tak boleh buat apa. Sebab tu buatnya kita contohnya ada industri proton, kita move dalam benda-benda ni untuk nak buktikan sebagai antitesis bahawa no, kita ni masyarakat pribumi, ya kita boleh bangunkan, kita boleh mandiri, kita bangunkan tempat kita sendiri. Same thing jadi kat Indonesia, tapi naratif yang sama, penjajahan yang berbeza, sosok penjajah yang berbeza. Kita British, mereka juga Belanda. Tapi cara contohnya B.J. Habibie, kenapa dia buat Garuda, dia buat aero angkasa industri dan sebagainya, sebab nak melawan naratif penjajahan tu sendiri. So sama macam kita cakap Si Tanggang tu dia mai kononnya anak derhaka, balik tak sedap diri semua benda. Maka kerana itu ada sastrawan negara kita, Profesor Muhammad Haji Saleh. Profesor sastrawan negara kita, Profesor Muhammad Haji Saleh menulis buku Si Tanggang balik, tapi antitesis kepada cerita naratif penjajah yang kata balik jadi nakoda yang tak sedap diri dan lupakan mak dia lah kena sumpah di batu. Tapi bezanya Si Tanggang yang diceritakan sebagai antitesis ni, yang contohnya karya Occidentalist yang kita nak cerita ni. Dia revisit kisah Si Tanggang ni dalam versi yang memasyhurkan dan membanggakan kita bahawa kita nak Melayu ni ada jati diri. Ngaji jauh-jauh, maksudnya belajar jauh-jauh, teroka, jadi nakoda berjaya semua benda. Balik dia tetap jaga anak dia. Dia jadi kebanggaan kampung dia. Dia membangunkan negara dia balik. Contoh macam tu lah. Dia sebelum kita pihak jauh tu, just nak recap balik. Untuk orang saya baru tahu kata Orientalism tu sebenarnya apa dan ada lawan dia. Kalau untuk orang yang tak tahu dua benda tu, kita still view sebagai Tanggang tu dia ada elemen yang tidak sihat lah. Betul. Sebab kalau sebelum kita tahu dua tadi dalam kepala saya duk kata Tanggang as it is what it is, dia tak tahulah bias saya kata tidaklah dia merosakkan jati diri saya tak mana pun. Betul. Tapi di satu sisi sebabnya dia cuba mencerminkan secara halus. Ini orang panggil subliminal punya message. Okay. Message yang terpendam, yang akan memendamkan secara halus dalam masyarakat Melayu. Senang saya selalu pesan kat semua orang, macam bila saya jumpa anak-anak muda, saya selalu pesan, jangan sama-sama sekali kita anak bangsa orang Melayu ni, jangan pernah kita ni merendah diri. Kita ni kadang-kadang kita jumpa Mak Saleh, kita jumpa dengan orang ni semua, kita merendah diri ni macam kita ni macam orang ni power sangat, padahal orang tu cokia. Mak Saleh dia cokia kat tempat dia cokia. Dia ni mai pasal dia ni boleh kumpul duit. Macam even dia mai kat tempat kita jadi macam takut satu macam semua Mak Saleh ni kan. Macam contohlah pengalaman saya ambil contoh kat sini lah, anak Kedah lah. Berapa ramai saya duduk kat kampung, saya tengok kita budak-budak Penang ni lah kan. Cara kita berhubungan dengan masyarakat, dia punya hormat dengan orang tua kan, cara dia bercakap betul-betul, cara dia pembawakan diri anak-anak muda kita yang duduk kat kampung ni. Kalau kita tengok budak pekan tak reti nak bersembang dengan orang tua macam tu. Boleh berkawan, boleh bercampur, cara bawa diri ni contoh cara bawa diri. Dia sekecil-kecil benda. Sampailah ke orang daripada segi kematangan, cari pencarian hidup. Kadang-kadang budak duduk kat pekan ni, mana nak tahu apa budak kita pun main game kok. Tapi budak duduk kat pekan ni, orang duduk kat Kuala Lumpur ni contohnya kan, macam robot je. Anak-anak mereka ni mangkit pagi suruh pergi tuition balik semua macam tu robot lah. Kita kat sini kadang-kadang lebih membumi dengan faham kesusahan keluarga. Ada kalanya terpaksa membanting tulang tolong mak opak gak pasal kesusahan kita duduk kat kampung. Kan? Tapi disebabkan kita ni nak banding kita ni dengan budak-budak yang duduk kat pekan. Yang contohnya anak-anak orang kaya lah sebagainya kan, yang pergi duduk yang semua dah jadi macam robot lah. Kita rasa macam mereka hebat sangat. Dah nak kampung kita ni pergi duduk buat benang. Duk terpaksa tolong mak pak mereka cari duit. Ada mak pak susah tolong jaga susah yang dah tua. Kita sembang itu generation gap kita dan sebagainya. Tapi bila dia duduk dengan satu lapangan dengan mereka ni, dia rasa rendah diri. Dia rasa dia macam, dia ni budak pekan, dia ni sempoi.
Padahal dia ni cokia ke? Ini duk pekan pasal hang ada Allah bagi nasib hang macam tu. Tapi nak banding dengan perjuangan dia duduk kat rumah dia, dia jaga, dia tolong pergi keluar, boleh ni apa semua benda. Budaya tu masih ada. Dulu duduk kat pekan mungkin ya orang anak-anak muda nak keluar tolong pergi beli barang kat mak pak dia lah. Ni Grab. Cokia lah. Kita masih lagi keluar pergi kayuh gerek, duduk kat kampung pergi beli barang, keluarga apa semua benda. Tanggungjawab. Tapi kita rasa rendah diri. Sebab apa? Kita budak kampung. Ni mentaliti penjajah. Ni mentaliti terjajahnya atas diri kita. Ni yang sebenarnya kita kena lawan naratif-naratif macam ni. Sebab tu saya selalu cakap dalam konteks pendidikan. Anak kota seputih, anak Kok Diang ni, anak kota seputih ni yang dapat 5A, 3A nak banding dengan 100A budak Kuala Lumpur dengan ada tuition. Kami kat Kok Diang, seluruh kota seputih ni Kok Diang je ada pusat tuition. Sabit tu kami buat tuition percuma sendiri dengan bantuan pihak kerajaan negeri. Kita buat kat Belah Sanglang sebagai contoh kan. Usaha kita nak accommodate, nak usaha nak bantu. Mainkan seluruh kota seputih punya luas ni, Kok Diang je ada pusat tuition. Berapa ramai anak-anak kota seputih ni dia survive on their own. Dapat 5A, berapa A. Budak Kuala Lumpur, budak Lostang sendiri pun barangkali. Berapa ramai hampa ada tuition. Nak mana hampa ada tempat yang, maksudnya lapangan hampa. Jadinya hampa ada peluang, hampa ada ruang dan juga kemampuan, keupayaan. Habis tu, hampa nak bangga kononnya hampa dapat berapa A. Sorry sikit kami 3A, 2A pun saya tetap cakap budak kampung saya lagi bagus daripada budak-budak duk pekan ni. Kan? Hampa siapa? Kan? So ini yang kita nak tanam. Kita rasa pride. Ni my skinhead lah. Ni my skinhead ya. Tapi kita rasa bangga, kita kena feel proud. Kita punya survive, kita punya mood survive, kita punya perjuangan kita. Inilah mentaliti penjajah yang mai. Contohnya ditanam orang Melayu ni suka berangan-angan, panjat pokok, duk berangan, angan-angan mak jenin. Lepas tu orang Melayu ni suka terlalu tamak kononnya. Cina ni keluar ni. Tak apa kita cakap. Kalau Cina tamak tak apa. India tamak tak apa. Orang Melayu tamak, ada kisah dah jadi dah satu kita punya shield dah kat kita. Kita Melayu tak boleh tamak. Apa cerita dia ni? Tamak ada betul. Kita tamak yang mana disebutkan dalam Islam. Jangan tamak yang macam ni, yang berpandukan syariat. Itu ya. Ni tamak dalam konteks persaingan, mencari ilmu. Tamak untuk kita nak berjaya. Tamak untuk kita bersuarakan tentang hak kita. Tak boleh. Orang lain boleh cakap, tak kena cerita dia ni. Ni mentaliti yang kita tanam berdasarkan kisah-kisah klasik kita untuk merendahkan kita. Apa dia tadi dah kita tahu pasal apa orientalism yang terlintas kat kepala saya. Kita ada contoh tak jajahan yang lain yang dia guna model yang sama dan kesan dia. Kita boleh nak compare macam contohlah India tengok dia buat contoh apa, budak-budak dia jadi kapiang. Betul. Kita sebenarnya macam itulah. Kalau filem Indonesia saya ambil dulu contoh, Filosofi Kopi. Filosofi kopi cerita pasal orang buat kopi. Tapi ceritalah biji kopi Brazil lah apa benda. Dia mesti nak cerita juga kopi luwak dia, biji kopi yang dekat perbanjaran depa kat Indonesia ni yang terbaik semua benda ni lah. Rasa kopi Java chip ni macam ni, Sumatran macam mana. Brazil kah apa kah tak ada apa. Tak kira lah apa Arabica ke semua Robusta. Dia semua Robusta aku punya. Dia mesti chip aku. Contohnya, dia bangga, pride dengan dia punya konteks macam tu. India, apa cerita pun cerita Tamil ke, Maharashtra ke, apa Telugu ke, Tamil ke, Hindi ke, mesti ada cerita pasal, walaupun mereka ada krisis sosial mereka sendiri, sebagai contoh isu stratifikasi sosial dalam konteks kasta. Lepas tu mereka ada rasuah, isu integriti, isu pentadbiran, good governance depa ni ada isu. Dan depa menjawab perlawanan mereka itu. Ini juga yang membebaskan kita nak buat filem, nak kritik kerajaan memang tak ada hari ya. Tak kira lah nak kritik Mangkang, nak kritik kerajaan ke mana-mana pun. Tak kira, dia jadi payah. Kita nak kritik orang politik ni payah. Kita walaupun orang politik kita cakap payah. Memang itulah masalah kita. Tengok macam beberapa kritik, walaupun saya tak ada lah saya suka sangat Fahmi Reza ni. Pada saya dia pun double standard juga lebih kurang masih saya kata macam contohnya nak bersuara hari ni sebagai sebuah kerajaan, contohnya yang kata yang membebaskan hak bersuara dan sebagainya, masih lagi nak bercakap pasal isu kuil contohnya, kena
Rejam juga kan. Macam Fahmi Reza nak bercakap pasal ada lukisan-lukisan dia masih lagi dipersoalkan, mana kebebasan bersuaranya. Kita tak melahirkan masyarakat yang matang untuk nak berfikir dan juga berkarya. Dan juga kita malah membentuk ketaksuban dalam komuniti kelompok-kelompok tertentu. Bukan nak menilai itu pada sisi yang lebih akademik, untuk kita nampak macam kita nak terima sebagai satu wacana. Maksudnya filem, muzik ni sepatutnya jadi wacana sebenarnya. Kalau kita tengok kat negara-negara ni lah, yang negara-negara yang malah depa ni dah lebih power daripada kita lah ni. Dulu kita duk pelekeh-pelekeh depa ni dah maju pada kita lah ni. Kita lebih terpendam. Wacana politik kita nak mengkritik, tak kira ham kerajaan, tak kira ham pangkang, senang cerita politikus. Kalau ayat budak-budak skinhead ni, kita kata politikus, budak skinhead, budak pang ni kata politikus bangsat lah kan. Kepada semua aktor politik lah, termasuk dengan saya lah, tak apalah hampa nak panggil pun kan. Tapi inilah sepatutnya ruang untuk biar rakyat nilai orang tu sosok politik tu betul ke, dia ni genuine ke, dia ni betul ke, ataupun dia ni berlakon ke apa semua jenis. Alah, nampak semua orang politik ni memang kaki berlakon. Tu memang geram memang mereka suka berlakon. Tapi yang betul-betul genuine tu bukan tak ada. Janganlah pun juga pukul rata semua orang politik semua jahat, semua jenis menyamun, semua tak betul. Tak juga. Tapi cari yang genuine. Dan bila masyarakat sedar dan masyarakat boleh cakna dan tanpa mengira ketaksuban warna mereka semua benda, dan mereka nampak real dalam seorang sosok jiwa orang-orang politik ni. Dekat situlah kita ketengahkan orang politik macam mana. Kalau ada anak-anak muda contohnya yang masuk politik pun, dia akan ikut rentak orang tua-tua ni juga. Gila kuasa, jilat. Ya, kita rakyat semua ni tak suka. Saya nak potong dah bila kita sebut skinhead tadi, ada YB ada mention hujung tadi apa yang buat kata skinhead ni salah satu cara yang membentuk jati diri juga. Ya, betul. So kot YB boleh cerita sikit tentang tu. Daripada form 3, form 2, form 3 ni dah kenal dengan baca Skin Bible, tengok alung abang pupu kita ni, kita minat. Lepas tu kita duduk campur semua, naik bas, pergi lepak kat City Plaza, kena pau poser tak poser apa semua benda kan. Sebelum tu untuk Gen Z nak bagi dia faham sikit poser tu apa dia. Poser tu kira macam dia macam hang acah-acah lah, bukan real lah, tak true lagi lah. Tapi lah ni definisi true bagi skinhead macam mana? True ni lah, ni true aja. Tak tahulah kita kata kita true pun. Kalau true tu of course lah mungkin macam lah ni kita tengok band SAB tu sendiri, yang main band tu sendiri tu true lah kan. Boleh lah orang pun iktiraf mereka true kan. Sama maksudnya skinhead kena ada band ke baru true? Tak semestinya. This is the thing kan. Ni kita akan bahas, kita akan cakap macam ni. So bila kita dah duk biasa-biasa lah yang gig sikit ke apa semua dulu pun, dan lepas tu pergi duk kat overseas kat sini baru kita faham yang dulu kita pernah baca belik-belik tu, dekat sana lagi kuat. Depa panggil depa punya skinhead ni, depa ada gerakan depa National Front, NF. National Front ni kira betul-betul macam agresif dalam konteks patriot depa dalam mempertahankan white power ni. Depa ni Nazi lah, senang cerita. Dulu ni abang kita pun kita tengok dia Nazi. Dulu kat belah Kedah ni, kalau Nazi tali merah ni mesti 3 line. Malay power lah. So bila kita dia punya cross culture. Ada cross culture. Dia campur, dia jerak budaya kita sendiri kan. Tu lah lawak juga tu kan. Pengalaman kita perhati yang tu kan. interesting. Cuma don't go extreme lah kan. Tapi bila kita dah duduk kat sana, kita tengok macam budaya masyarakat kat sana yang ekstrim lah kan. Bila mereka white power ni, dan kita question diri kita balik kat mana Malay power suits dalam Nazi ni kan. Kat sinilah yang kita dah mula rasa macam kita lebih terbuka dalam konteks idealism. Sebab tu kita tak claim kata kita dah Nazi tali merah tak ada lah kan. Okay. Tapi yang penting kita we buy the idea sebenarnya yang skinhead ni tentang perlawanan kelas. So kalau besok ada orang tanya saya kat Trifilat, hari tu hang podcast sembang sikit skinhead tu apa dia? Skinhead adalah tentang perlawanan kelas lah. Itu adalah yang lebih dekat dengan perjuangan saya lepas tu. Kalau tengok even contohnya saya balik kat kampung ni pun kan, saya bercakap tentang stratifikasi sosial masyarakat, kelas masyarakat ni lah, maksudnya
apa nasib yang ditanggung oleh golongan nelayan, golongan pesawah dan sebagainya ni yang perlu diangkat dan sebagainya ni. Ini adalah benda-benda yang real. Yang sebenarnya ni lah perjuangan yang aku duk baca dulu dalam skim Bible ni apa semua kan. Dia lah memang working class di satu sisi adalah perjuangan yang pasca ataupun dah masuk Renaissance ni kan. Renaissance ni golongan-golongan proletar. Kita ni working class ni golongan proletar melawan kelompok-kelompok. Kok YB boleh bagi a glimpse saja ke sejarah sikit dalam skin Bible tu? Macam mana apa dia skinhead? Of course dia cerita lah macam asalnya music. Asalnya dia adalah music. Music ni main daripada music Jamaican, Rasta, Root Boys, music lepas tu evolve dengan ska. Lepas tu kemudiannya music ni didengari sebagai music yang orang yang kemudiannya bila orang-orang yang migrate ni juga dia mix around dengan orang-orang yang local dan dijadikan yalah dia bawa satu budaya music yang main cara iringan muzik dia jejek kan semua. So dia jadi muzik dekat pub ataupun club depa. As time goes by macam lagu-lagu reggae dan sebagainya. Dia score orang kata sebelum dia last kali jadi Oi ni yang keras dengan gaya permainan dia dan sebagainya, speed dia dan sebagainya ni. Ini yang menyebabkan the evolution of it dan juga message tu dia dah mula ambil peranan dan tempat kan. Macam reggae dia cakap tentang perlawanan juga, pembebasan kan. Cakap tentang freedom kan. So benda yang sama juga evolve dan bila sampai satu zaman yang mana a year of Great Depression. Year of Great Depression ni zaman yang memang nak cari kerja pun payah, nak makan pun payah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, penindasan berlaku. Yang kita cakap tadi, dia revolusi lah daripada dia mula serap dengan perkembangan ilmu juga. Satu best pasal skinhead ni, cabang-cabang music ataupun subculture lain yang paling orang kata knowledge lah, orang kata yang paling ada isi lah orang dia okay lah, budak zaman lah ni, budak Gen Z ni kalau tengok dia kata apa, dia ni ada macam mana ada barang dia ni something lah, dia ni power lah. So skinhead adalah cabang ilmu yang macam tu lah, skinhead, lepas tu punk kan. So yang ada inti dalam nilai subculture ataupun nilai budaya muzik ataupun budaya community tu. So bila sampai ke satu tahap, bila dia evolve daripada zaman Renaissance yang macam saya cakap tadi tu juga, kemudiannya perkembangan ilmu berkembang dan pembangunan masyarakat berkembang satu garis macam tu, muzik main masuk macam tu, dan juga pembangunan masyarakat tu semua dia macam bergabung sekali. Dia bergabung bila orang-orang ni yang bekerja, contohnya mereka ni balik kerja, habis kerja dan bola sepak juga adalah elemen mereka yang utama lah kan. Selain tu kan mereka ni hooligan kan. So mereka ekspresikan diri mereka dekat situ dengan minatnya tengok bola. Dia adalah yang macam yang berada sikit yang sebelum yang pergi jadi working class yang betul tu, waktu mereka zaman yang tak ada lagi Nazi yang duk main pecah-pecah segregate yang sampai macam tu. Ada mods contohnya kan. Memang orang yang main dengan naik Vespa, baju smart, yang rambut yang belum lagi botak macam kita lah ni kan. Dia rambut mungkin tersisir rapi kan. Sampailah bila mereka dah mula kerja-kerja di kuari ke, kerja di perindustrian dan sebagainya, bila tertindas mereka menjadi kat sini lah wujudnya union. So union ni, budaya union ni, dan seiring pada zaman tu Karl Marx pun dah mula menulis buku Das Kapital, dan Das Kapital ni evolve. Kemudiannya main Hitler pula, Hitler tulis Mein Kampf pula. Kat sini tengok dahsyatnya skinhead ni. Das Kapital bercakap tentang kelas masyarakat, perlawanan proletar, golongan pekerja melawan borjuis, aristokrat, orang-orang elit ni kan. Lepas tu mai pula Mein Kampf mai pula semangat sebab bila migration tu dah bercambah pula kat UK pada ketika itu, depa ni rasa depa ni terhimpit, ada kerja-kerja depa yang dah diambil. So orang-orang yang migrate ni ambil, masalah orang peribumi ni nasihat kat kita jugalah, kat negara kita ni, kita yang duk biar pekerjaan kita ni orang ambil, kita sendiri tak mau fight. Masalah kita juga kan. Tapi macam tu lah jadi kat UK pada ketika itu, bila depa dah diambil job-job depa, kerja-kerja depa yang depa sendiri pada asalnya depa menolak. Ada juga yang macam
harga gaji yang tak bermaruah, masalah macam kat negara kita juga kan. So bila mereka memperjuangkan ni, mereka memperjuangkan dengan lagu lah. Diserak pula dengan pada ketika itu dengan sekitaran 40-an kan, Mein Kampf, Hitler pun mula menulis kan. So mix of idealism ni mailah keluar Nazi, mailah keluar yang sharp ni balik kepada idea untuk skinhead again, racial prejudice dan sebagainya kan. Waktu dekat sana tu dah kita nak try FE, kita nak try poser, tapi kita bukan orang sana. So Bobby buat macam mana? Main basketball. Main basketball? Main basketball. Sejak pada tu kita, that's why kita balik sini, kita memang terror main basketball. Sampai lah ni kita main basketball. Geng-geng Cina kalau tengok kita, dia ni satu macam Michael Jordan tengok. Betul ya? Terror memang kita cakap main basketball. Tapi ada ramai anak Melayu cakap gini main basketball ni kita cakap Boleh lah. Bercampur dengan budak-budak daripada Mexico yang migrate orang-orang yang migrate ni kan. Kawan dengan budak kulit hitam macam tu kan. So masa tu kita dah macam, masa tu dia buka minda kita kan. Kita pun tak ada lah Melayu, kita pun tak sangka yang kata beza penerimaan skinhead budaya depa tu kat sana. Ada je kelompok sharp kat sana, tapi kita tak bertemu, tak dipertemukan. Saya nak potong bagi untuk golongan-golongan baru hidup ni nak kenal. Sharp tu apa dia? Tolong contoh tak kat dia. Skinhead again racial prejudice. Maksudnya kita ni tak ada rasa racist. Tu adalah pecahan sub cup. Satu lagi dia tak ekstrim macam Nazi ni. Dia memang betul-betul Malay power. Dia anti tu. Habis tu kalau kata Cina yang skinhead, dia pun Nazi, dia pun Chinese power lah. Boleh tak lah. Tapi dia lebih pada Nazi ni, dia selalu bercakap dalam konteks peribumi. Tapi tak suit lah. The idealism tu tak boleh suit dalam cara kita. Sebab Nazi tu dia cakap tentang white power, Aryan. Orang Aryan ni kan. So kita the end of day, yang saya nampak bila saya dah balik sini, kita dah belajar satu sisi, sebab kita tak jadi ekstrim kat sana lah. Dah lah sebab Bobby pergi sana, Bobby tak rasa bila balik sini macam aku punya nulis sikit lagi solid pada hampa buat masam kat sini kan. Tapi of course lah, macam Megat, ACAB ni semua memang power lah. Ramai lah lagi power, of course lah. Orang-orang yang budak-budak skinny yang belajar kat overseas kau semua, mereka of course mereka mendalami banyak benda lagi. Tambah pula mereka main muzik. Kita ni pula muzik pekak, tak reti memang. Main pun kod yang lagu ekspedisi boleh lah. Takat nak strum bodoh-bodoh tu macam tu lah. Nak goreng apa semua tak nak lah. Tapi boleh lah minat. So duk pergi gig, layan gig. So kita more tu sebenarnya kita minat dia punya idealism, knowledge. Tapi yang pecahan idealism tu yang Acap minat ni sebenarnya adalah yang betul-betul bab perlawanan masyarakat ni lah. Yang tu yang sebenarnya yang mahal dalam cabang perjuangan skinhead ni lah. Maksudnya mereka cakap tentang fight, membangun masyarakat ni, cakap pasal perlawanan kelas. Saya nak potong lah, kalau betul perlawanan kelas kita bawa dengan sangat bagus, dengan sangat masyur, skinhead duk tahun lah ni. Dia tak boleh membiak sebab dia mati ke, suara dia tak cukup kuat ke. Tak ada, orang dia kita, dah skinhead dulu dah kaya ke. Cerita dia mungkin sebab orang tengok kita ni macam nampak satu macam budak tak ada masa depan lah. Tapi berapa ramai lah ni yang budak-budak skinhead ni kita kenal jadi pengarah ni lah dalam kementerian lah ada. Tak, kira betul lah apa yang saya cakap. Dah maksudnya mereka dah besar, mereka dah berjaya, mereka lupa dah kelas tu. Tetapi kita harap dan kita doakan mungkin ada yang tak lupa. Acap sendiri pun harap moga tak luntur lah. Tak luntur. Dan sebab itulah kira rahmat jugalah bila balik Kota Seputih, yang balik kampung sendiri, tengok rasa macam dia masih Kota Seputih ni dalam satu lingkaran yang masih jalan yang panjang. Jalan yang panjang bila mana negara ni sebenarnya Kota Seputih ni satu perdesaan yang masih terpinggir. Yang jalannya masih jauh untuk kita nak tengok pembangunan yang betul-betul lestari, yang mampan